Semalam, pemuda DAP keluarkan kenyataan pertahankan adun mereka dalam isu babi. Dan ini hujah saya yang mengatakan bahawa DAP tetap tidak hormat titah Tuanku Sultan. Pertama, jangan sembunyi di sebalik perkataan teknikal. Isu babi di Selangor bukan sekadar teknikal. Ini isu agama, isu sensitivity, isu rakyat majoriti. Kedua, DAP kata mereka hormat Sultan, tapi cadangan mereka bercanggah dengan semangat titah Tuanku. Hormat bukan pada kenyataan tetapi pada tindakan. Ketiga, apabila ada pihak yang bangkit bersuara, jangan tuduh mereka mempolitikkan isu. Itu tandanya rakyat makin sedar. Keempat, label orang lain sebagai biadab sebenarnya cubaan untuk alih perhatian. Soalan yang sebenar, kenapa cadangan ini timbul sekarang? Kelima, rakyat Selangor dan rakyat Malaysia bukannya robot. Bukan semua benda boleh diselesaikan dengan logik semata-mata. Ada nilai, ada agama, ada batasan. Saya Muhammad Firdaus Salihuddin, saya konsisten tolak penternakan babi dan saya tolak DAP.